Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Darwin Pillai Feroz Mahendra dari Eksekutif Payah Rumput. Kod sekolah saya ialah MBD 2085. Hari ini berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk berbicara tetapi untuk membawa anda kembali ke satu zaman penuh dengan darah, air mata dan bara keberanian. Novel ini bertajuk Sumpah Bukit Sado oleh penulis yang bernama Idris Boy. Sebuah kisah tentang seorang pahlawan yang tidak pernah tunduk walaupun dunia memaksanya jatuh. Di bumi Sarawak yang sunyi tetapi penuh dengan perjuangan, muncullah seorang lelaki bernama Rentab. Bukan raja, bukan orang kaya, tetapi seorang pahlawan yang jiwanya lebih besar daripada takhta. Ketika tanah air diinjak, hatinya mula membara. Ini tanah kami. Mungkin itulah jeritan jiwanya. Rentab bersama pengikutnya naik ke satu tempat tinggi yang dinamakan Bukit Sado. Di situlah lahir satu sumpah. Sumpah yang tidak boleh dipatahkan. Kami tidak akan menyerah selagi darah masih mengalir. Dan bermulalah peperangan. Penjajah datang dengan senjata moden, meriam, kekuatan besar. Boom, boom. Gunung itu bergema dengan letupan. Tetapi Rentab tidak lari. Dia berdiri seperti batu yang tidak retak. Serangan demi serangan berlaku, namun Bukit Sado menjadi saksi bahawa semangat tidak boleh dibunuh dengan peluru. Tapi manusia tetap manusia, akhirnya tekanan semakin hebat. Rentab terpaksa berundur. Bukan kerana semangatnya tewas, tetapi kerana sejarah sedang menulis babak baru. Bila saya membaca buku ini, saya merasakan dada saya berat. Ada rasa bangga, ada juga rasa sedih. Bangga kerana adanya insan seperti Rentab. Sedih kerana perjuangan itu terlalu mahal harganya. Saya belajar bahawa keberanian bukan bermaksud tiada rasa takut, tetapi tetap berdiri walaupun takut. Rentab mengajar kita bahawa tanah air bukan untuk dijual, maruah bukan untuk diserah, dan semangat tidak akan pernah dipadam. Jujur saya katakan, jika saya berada di Bukit Sado ketika itu, saya tidak pasti sama ada saya sekuat beliau. Kini saya ingin bertanya kepada anda, jika anda berada di tempat Rentab ketika meriam sedang menembak dari segala arah, adakah anda akan terus berdiri atau mula berundur? Kesimpulannya, Sumpah Bukit Sado bukan sekadar novel sejarah. Ia adalah jeritan jiwa seorang pahlawan. Sebuah kisah tentang keberanian yang tidak pernah mati. Dan hingga hari ini, kita masih mengingati Rentab. Kerana semangatnya tidak pernah runtuh. Sekian, terima kasih.